So hari ni kita balik kampung ya. Kita nak masak pula. Masak kari ikan apa ni? Kari ikan merah. Ikan merah ya. Dan ikan nyok-nyok ya. Ini dia punya bahan-bahan dia ikan merah tadi kita beli dekat Hutan Bintang. So ni kita dah ready ya untuk kita menumis kita punya bahan-bahan ya. Nah, ini ada daun kari, ini rempah kari, terung, asam jawa dan ni antara brand ya cili. Campur bawang putih. Cili antara campur dengan bawang putih dan bawang merah ya. So ini kejadian dia. So mula-mula kita masukkan rempah campur ya. Itu ada daun kari sekali ya. Dan rempah-rempah. Dan masukkan cili giling tadi bersama dengan bawang putih, bawang merah. Bagi dia mendidih dulu ya. Kita kacau dulu. Bagi seperti ini. Sekarang kita masukkan rempah-rempah dia. So kita ni nak buat kari darat ke kari laut? Ha? Kari tumis. So ni muda ni dia mengacau je tengok. In the frame je. Tak apa dia nak belajar. Dah besar so nak jadi chef katanya. Jangan jadi chef kangkung dah. Bau dia pun dah naik. Kita masukkan ikan dulu ya. Ini kira ekspres ni. Bandai ke tak bandai? Kita dah tambah air sikit ya. Tengok besar-besar tu ya. Ini kalau makan kat kedai ni tak tahulah berapa ringgit dah. Ya. RM12. Apa? 10. Mana dapat RM10? Ni kita letakkan gula merah ya. Gula merah. Tapi biar tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu untuk apa? Tunggu dia sampai ini hilang. Hilang mana? Gula merah. Ya. Ya. Lepas tu Apa Rafael? Goncang? kacau. Kacau. Nak goncang macam mana? Ingat ni nari rock eh? Nak goncang-goncang. Kita kacau. Bagi dia sebati. Ya? Hati-hati. Hati-hati apa? Nak dia hancur. Mana boleh hancur? Tak adanya. Kita tengok dia sampai dia mendidih betul ya. Sampai dia masak. Lepas tu letak asam. Ambil tuduh. Letak asam lawak
Ha? Tulis kah? Ini asam Jawa ke asam Melayu nak letak? Asam Melayu. Pandailah kamu. Okey. Ni kita letak asam Jawa Paste asam Jawa. Jaya pula Jawa. Mentang-mentang lah semua sini orang Jawa. Tersasul je kat Jawa Ni stok kita kat kampung nampak. Banyak. Jangan tu rambut orang kat sini. Ubah nak rasa. Ni pakai dia nak masak tumis kacang ya? Tu, ambil udang. Jangan ambil potong. Kacang dah ada tadi. Rasa. Kan dia bukan rasa mamak lagi dah. Rasa Tanzania. Mama. Ini bukan patut rasa kari mamak. Takut jadi kari Tanzania. Ha? Baru hang tahu. Okey, yang ni kita pula letak garam garam secukup rasa. Tengok. Dah cantik kejadian dia kan. Mata pun terbeliak kan. Macam mata Rafael, nampak? Apa saya pula? Air terlebih besar dan kan. Nampak tu, cantik dah. Kita masuk gula. Okey, anggaran je. Kita tak ada main sudu-sudu ke gram-gram. Main tuang aja. Setakat mana yang boleh. Kita masukkan pula sebut perasa mushroom Okey. Nampak tu, dah cantik kejadian dia. Ikan merah, ikan nyok-nyok. Okay, lepas tu susu garam. Kita masukkan santan Kita bukan nak promo ke apa sonton pula. Tu Rafael, santan garam. Kita masukkan santan Tak kisahlah jenama apa. Jenama Mabeda ke, jenama Aprika ke, tak kisah, asalkan santan kelapa. Sekejap. 1, 2, 3. Sekejap. 1, 2. Ini dah silap ni. Rafael ni kerja lah ni. Tak. 1, 2, 3. Okey, sekarang kita masukkan santan pula dah. Terung terung yang telah dipotong-potong. Kocang. Mana ada goncang, kacau. Silap. Ah. Kacau. Kacau. So tengok sekarang ni. Kita close up sikit macam mana. Kita close up sikit. Tu dia mendidih kan. So yang ni kira dah siap lah. Tunggu masak je lah. Okay, saya. Okay. Tak ada lagi. Tengok rasa macam mana. Baik-baik Rafael. Nanti terpercik muka kamu kan. Dah balau jadinya. Yang ketuk-ketuk. Jangan ikut orang. Masukkan garam sikit. Mama kocang. Tadi roti naik dah. Okey, ini nanti kalau tak habis, kita colik pula roti canai sebab roti canai yang sudah siap dah ada. Tinggal kita uli, kita masak balik. Kena pula dengan gulai ni. Alamak, kan? Sedapnya. Lemak semua. Lemak Kocang. Apa? Ini pula untuk next menu Ada kacang panjang. Ada cili yang dipotong, bawang merah dan ni ada sotong sikit Okay. So ini next menu Kita nak buat sotong berkacang goreng. Kacang goreng potong. Kacang goreng bersotong. Tutup dah, Pak. Tuang air dulu. Kita nak keluarkan air dulu.
Tahu, kan nampak? lompat sotong tu kan. Mana ada lompat sotong? Apa lah. Dah sotong, saya dah tahu. Saya nampak bawa. Bawa kuat ni. Tengok dah masak. Ni dia dah masak. Dah bau dah. Asap pun dah berkepul. Okey, nampaknya masakan kita siap. Ya. Boleh ada rasa semua. Okey. Siap. Kita nak pergi semai mak dulu. Okey. Okey, kita makan tengah hari pula. Tengok sini. Ada kepala ikan merah. Satu. Okey lain. Atas tu bergegar dah ingat muruk. Apa dia? Kucing.